Parti dia buat apa? Dia tengah kita partikan dia buat apa? Stand dia tinggalkan stand bahaya. Hei, jangan ikut dia. Hei. Hilang. Baik. Mana dia? Ada depan dia. Baik. Hei, kau nak ke mana? Itu. Balik. Hei. Masuk. Ya. Dia panggil aku Dia panggil aku mak dia. Jangan Ni tempat aku pergi tadi lah bodoh. dia pancing bagi. Kau bawa first time. Tempat aku pergi tadi. Mak dia panggil aku Dah. Tak ada di situ. Jangan layan dia. Jangan layan dia bagi. Kata dengan dia kau nak balik. Kata dengan dia nak balik. Dia dekat sini Jang. Jang kau kena percaya. Aku baru masuk sini tadi. Aku tahu. Kena percaya aku Jang. Weh, tempat aku masuk mula-mula tadi. Kau kena percaya aku Jang. Ya, kami percaya. Tapi tolong jangan buat macam ni. Bahaya. Dah. Dia dekat situ Edi. Ya, aku tahu. Tapi jangan. Bahaya. Weh, aku masuk sini mula-mula tadi. Aku tahu. Engkau memang nampak dia. Masalah sekarang ni bahaya, Farid. Dia dekat sini. Dia dekat sini. Dia dekat sini. Ya, Allah. Tengok tangan dia start gegar. Dia dekat sini Jang. Jangan. Dia dekat sini Jang. Okey dah, Farid. Baik. Kau tak boleh berubat. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, dia ni. Betul. Hei. Kesurupan ni dia. Allah Akbar. Ya Allah, hei. Jangan nak boleh. Kau balik. Jangan kacau sahabat aku lagi. Pergi kau. Jangan kacau sahabat aku. 2 kali dah, Ding. Malam ni 2 kali Farid kena ni. Pergi, balik. 2 kali geng Farid ni. Balik ke mana balik? Ya, penghuni. Allah Akbar, 2 kali dah Farid ni kena ni. Balik. Ya, anda boleh. Pergi Tak. kau. Ya. Sebab dia first tadi dia kena kat atas. Atas tu dah cakap. Sebab tadi aku borak kat sini. Aku borak dengan viewer aku. Dia kat sana. Aku cakap tak apa kau jalan dulu. Dia kata kejap tengah borak dengan kawan. Aku ingat dia borak dengan viewer dia. Macam aku tu. Itu yang aku gerak dulu. Itu aku kata tak apa. Aku tunggu Farid jalan baru aku jalan. Tak tahu pula aku dia berborak dengan orang. Dengan budak. Tadi kau tak nampak budak tu? Dah aku nampak dia pimpin budak tapi budak tu tak ada. Lepas tu aku tanya dia kau nak hantar budak tu kat mana? Aku cakap dia kau nak pergi mana? Dia kata nak pergi sana sekejap. Aku tengok kau ada sana. Okay tak apa lah. First tadi aku dah pergi sini. Aku tengok jalan tu juga. Tapi aku keluar balik sebab aku ada rasa something tu. Oh ya. Ni dia pula pergi sini. Bahayalah. Aku yang kena dia penat ni. Dan ni. Sama lah. Dia Wait. cek seorang ni. Wait. Oh ya, ambil dia punya live tu. Nanti takut kena ni yang. Tutup. Ambil Ujang. Ambil lah dia Ujang. Sekejap geng. Aduh. Allah. Ambil dah sekejap Astaghfirullahaladzim. Allahu Akbar. Sini memang tak boleh. Nak gerak seorang kena hati kering lah. Betul-betul nak kena hati kering. Bahaya. Kau pula baru lagi. Memang dia lagi salam kenal lah. Memang salah kenal lah. Eddie pun masa datang mula-mula pun terjebak juga. Dia kena kat bini aku pun kena kat sini. Sampai kena kena rasuk tu. Yang aku datang dengan bini aku. Yang ke bawah aku yang Ira tengah lawan dia ni. kita serang terbang. Ya. Ada macam bunyi pekakan lah. Handphone. Handphone view pun boleh lag. Luar biasa. Sini ingatkan sini lag. Yang tengok pun lag. Ya. Korang masuk balik, keluar balik, restart balik. Ataupun korang istighfar banyak. Takut apa ni, biar korang tengok live ya, secara langsung ni. Biar berlaku kesurupan-kesurupan macam ni. Kau jangan terlalu takut apa ni, kita punya emosi mental kita ni boleh mengikut kalau perasaan. hilang tadi. Ya, bila kita mengikut perasaan tu yang dia boleh serap kita punya aura tu. Maksud saya aura yang ada kat kita ni. Kat kita ni ada Karin. Karin tu melihat apa yang kita lihat. Jadi Karin tu pun cuba melakukan kesurupan. Aku tak boleh lagi. Kalau aku lari aku semput. Tadi dia mati. Hati-hati Eddie tu jangan suruh lari. Semput ke. Itu perjalanannya tu.
Keluar masuk balik sama juga. Alah. Ramai kena ni. Oh, bahagian sini memang lag sikit. Bahaya. Jom kita ke sana itu. Okey tak? Sini bahaya Farid. Mudah ni. Boleh, sini memang bahaya geng. Sini memang Oh. saya kena berapa kali lah kan Farid. Berat lagi tak badan? Berat lagi tak? Tak Farid. Dia terbawa budak tadi dan dia nampak budak. Berat lagi tak badan tu? Benda yang dia nampak tu, dia seorang je nampak. Kita orang semua tak nampak geng. Kita orang semua tak Suara nampak apa apa tadi? yang dia nampak Suara apa tu. Kami semua tak nampak geng. Faham tak? Dia dah kena 2 kali ni. Satu kali kat kebun durian tu dia pensel seseorang. Kami mencari dia tu hampir kat 10 minit. Kita orang semua tak nampak geng apa yang dia nampak tadi. Itulah masalahnya. Guys, bantu-bantu guys. Aku kat bawah. Oleh Farid, aku rasa kau ni Suara perempuan tadi. Dia suara perempuan. Kami berempat kat sini ni. Bertiga ni. Tadi suara perempuan. Bahaya tu untuk Farid, bahaya ni. Benda tu macam ikut. Ya. Boleh? Mungkin dalam tadi kot. Siapa Dah 2 kali ni. Siapa jadi apa dia kata Sila. Dia pegang Sila tadi. Mungkin budak tu kot. Yang Budak Dah 2 kali ni Farid. Okey. Budak tu dalam anggaran 6 ke 7 tahun. Keluar dulu. siapa yang dengar suara tadi tu? Siapa ni? Dengar tadi. Sekejap kita tengok dia. Meksa. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Suara budak tu seorang tua je dengar ni. La ta'budu zinatun wala naum. Lahum ma fis samawati wa ma fil ard. Andal ladzi yashau indahu lillahi bisni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Suara bola budak. Yamkinun Yang umpan tadi budak umpan Sila. Asyhadu sirsa. Yang masa tempat dia, ni Farid. Tapi alhamdulillah nampak okey. Nampak dia okey. Astaghfirullahaladzim. Ya, sini memang kawasan dia geng. Sini memang kawasan Budak. dia. Betul. Bila aku dengar suara budak perempuan. Boleh tak Depan sana tadi kan? Kat depan tadi kan? Betul lah. Tapi tu budak ni nama dia kata Farid si Sila. Mungkin betul lah. Dia dah pergi sana kan. Tapi janganlah bawa sahabat saya ni. Kalau dia nak pergi, dia balik lah kan. Jangan bawa sahabat saya sekali ke dalam tu. Tu yang bahaya tu. Budak kan, biasa kan. Betul lah kalau budak. Farid tadi dia bawa. Kat jam sikit. Astaghfirullahalazim. Hei. Aku dah kata dah. Kampung dia di. Aku dah kata dah. Baik. Tak tinggal dia jauh. Aduh, tapi Jang. Ui, bahaya Jang. Kau tengok Jang. Memang dah ada kat sini. Aku dah kata dah memang. Mula tadi aku masuk sini. Aku pergi masuk sini. Lepas tu aku dah rasa lain macam aku keluar. Angin sampai dah. Angin sampai. Oh, memang ada penghuni dia dah kat sini. Kita dengar bunyi suruling angin Kita sampai. try ke simpan. Hei. Sampai angin. Weh, lampu aku dah kelip dah. Kejap, aku tukar lampu jap. Lampu aku dah kelip geng. Apa? Jang. Kita bawa Farid ke Jang. Jap, aku tukar lampu jap. Farid mana? Aduh, kau jap Farid. Ha? Farid mana Farid? Hai. Ni mana? Aku tak tahu. Dengan kau tadi kan? Kau pergi depan. Aduh. Subhanallah. Mana dia? Angin atau angin dah. Kejap, aku tukar lampu jap. Angin tak ada ni. Guys, takut guys. Dia Aku tukar lampu jap. Sila tu dah tepat atas dia Farid ni. Farid. Farid. Tak masalah sekarang nak agak macam mana. Farid dah hilang lah ni. Tadi dia dengar hujah pergi ke depan terus. Ya, jadi gelap. Farid, biar kita lihat. Astaghfirullahalazim. Bang. Astaghfirullahalazim. Woi. Astaghfirullahaladzim. Weh, bunyi kat dalam tu ah. Bunyi kat dalam tu lagi. Hilang boleh Farid. Bunyi kat dalam tu geng, bunyi kat dalam tu. Come on kakak babang, bantu guys. Semangat. Tadi dia dah hujang tadi. Hujang pergi ke depan kejap. Tak, aku ingatkan aku pergi ke depan tadi kau nak tengok dia. Pak ada tengok. Lah, aku tengah borak dengan ni tadi. Area belakang proposal. Jap. Sawit tak ada geng. Banyak tu besar sini. Pokok nombor 1 besar. Farid. Sudah. Kejap geng.
Aku bawa live dia. Aku bawa live dia. Aku dah bawa live. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada dengan kau, sebelah kau je. Kau gerak ke depan. Farid. Pulang kau balik, Farid. Pulang kau balik sahabat saya tu. Yan. Farid. Buang sampai angin ni, angin dah. Pulangkan kawan kami. Lepas kita dengar jelas. Pulangkan kawan kami. Jelas. Dengar suara budak ni. Itulah Sila. Farid kata dia pegang budak si Sila tu. Kata Sila tu hantar Farid. pak dia sini. Di mana kalian? Pulangkan kawan kami. Hei. Dah, udah. Kaya. Geng, aku tak dapat masuk mesej korang. Aku sebelah aku bawa live Farid ni. Okey. Aku bawa Dustin ni, geng. Farid. Wahai penghuni kegelapan. Pulangkan sahabat saya balik. Woi. Jadi kau dengar ni? Angin sampai lagi. Pulangkan balik sahabat saya. Oh, angin tiba-tiba ada pula ni. Ada balik ni. Angin sampai. Bunian culik Farid ke? Weh, aku takut dia naik atas weh. Jangan ni. Tak, masalahnya Aku risau dia naik atas ni. Dia pergi atas balik ni. Jangan atas sini jap. Aku risau dia pergi atas ni. Tak tahu mana. Dia tadi dah kesurupan. Dia bantu buang benda tu. Tapi benda tu sempat tarik dia. Dan kami rasanya kena... Hei. Oi. Siapa? Farid. Woi, cari Farid. Pedulikan suara tu, pedulikan. Cari Farid dulu. Red. Mana Farid ah? Allahu Akbar. Red! Okey, kau okey tak? Astaghfirullahaladzim. Wih. Hei. Kau ke sini, aku sini. Aku nak dari ni. Aku sini sini. Jaga. Aku tengah pegang Dustin ni. Siapa? Aku tengah pegang Dustin ni. Siapa nampak tu? Farid. Apa benda? Okey, apa yang nampak? Weh, dengar tak suara tu? Suara tu ada kat sini Dengar tak suara tu? Farid. Apa benda? Kau nampak apa? Hah? Kalau betul-betul kau ada dekat situ, kau tak payah kacau dia. Kita orang takkan kacau kau. Kita akan pergi daripada sini. Kau pergilah. Jangan kau kacau dia lagi. Kau dengar tak? Ada suara? Ya, aku dengar. Dia suara ramai. Farid. Apa kau nampak Farid? Weh. Sekejap, baca sikit kat muka dia kat. Dia kena pukul ni kat. Bahaya ni. Dia nampak apa ni? Dia nampak apa ni? Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Oi, dengar suara lagi. Assalamualaikum warahmatullahi alamin. Inna musliman wa inna bismillahirrahmanirrahim. Pegang jam. Oh, jangan tengah pegang dua stand ni tak boleh. Nampak tak? Oi. Aduh. Tak boleh lah. Farid tak kuat ni. Farid tak kuat ni. 3 kali, geng. Farid tak kuat ni. Oi! Subhanallah. Kau nak apa lagi? Ha? Apa kau nak lagi? Jang. Jangan. Tolong jang. Ni lagi jang. Nanti kau kena jang. Biar dia. Angin sampai lagi.
Ada benda ni kat sini. Patut lapang kan tempat ni. Tempat ni lapang, geng. Tadi dia cakap dia ambil budak tu dari sini. Sekarang ni dia tunjuk sini pula. Dia. Astaghfirullahalazim. Bahaya ni. Istighfar. Mengerik. Dia bagi. Bismillahirrahmanirrahim. Weh, tak boleh lalai lah. Tak boleh tinggalkan dia lah. Bahaya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Izabatlah. Woi, Wisyul. Bunyi Wisyul lah. Masya Allah. Kita masih kat sini. Dengar, geng. Bunyi siul, geng. Astaghfirullahaladzim. Woi. Jangan saya jadi jatuh ditarik saya tadi. Dengar tak bunyi siul? Ha? Lek. Dengar tak bunyi siul, geng? Lagi kau ada ngejok ke? Sekarang ujang ada Aku tak boleh, geng. Aku kalau dah macam ni mudah nak marah aku. depan. Ha. Siapa nak angkat ni? Aku tak larat ni. Weh, aku tak larat. Ujang lah. Kita biar dulu bagi dia. Baik, so dia baca Bismillah 5. Pulihkan badan dia. Pulihkan badan dia, tenaga dia. Bismillah 5 dulu. Bismillah 5 dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pulihkan badan dia, pulihkan semangat dia dulu. Bagi semangat dia balik. Takut jang terpancing. Baik. La ilaha illallah subhanallahi wa ta'ala. Buang. Jadi test ni. Dia dah attack orang yang senang emosi. Tenaga aku dah Sekarang ni Farid dah 3 kali kena ni. kali ni. Aku dah sparring tenaga aku dah sparring ni. 3 kali weh. Jatuh kat sini kita dia kuat. Tak ajam gila ni. Apa dia? Ni aku kena sini jadi. Oh, betul Kau kena kat duri pula tu. Duri sawit tu. Bahaya lah kau jatuh kat duri lah. Nanti balik check badan tu. Jom. Tak boleh ni, bahaya ni. Jang, kawal Jang. Muka kau dah berubah Jang. Mata kau dah merah Jang. Aku bahu. Oi! Allah. Bunyi apa tu? Jang, jaga Jang ni. Jang, kau kena okey, Jang. Wih, jelas gila bunyi ni. Boleh tak dia? Okey tak? Kita cuba. Aku dengan gue emosi aku. Ha? Dengan gue emosi aku. Hujan. Hujan lah. Mujur sebab. Allah. Astaghfirullahaladzim. La ilaha Baca ayat kursi. Jadi kuntu minaz zalimin. Pergi kau. Jangan takut kalau baca. Baca ayat kursi sekarang makin panas dia. Takut makin mengamuk ni kejap lagi. Siapa? Saya jadi. Dia fokus ni juga. Takut hilang lagi macam tadi. Tahu-tahu hilang. Kita kena fokus kan. Macam ni. Tak tahu apa benda ni. Oi. Apa tu? Dia tak kasi pergi. Apa tu? Tak, dia nak Farid lagi ni. Dia nak kacau Farid lagi ni. Dia jaga Farid, geng. Dia nak jaga. Kita kena jaga Farid. Bahaya ni, geng. Sebab apa? Aku risau lah. Saya kena jaga dia. Farid kan saya. Eddie sebelah ni. Okey. Eddie sebelah, saya sebelah. Aku risau dia pancing Farid lagi ni. Sebab Farid dah 3 kali kena, geng. Ganggu emosi aku. Dah. Jangan dua-dua. Jangan. Pegang Farid tu. Penat. Saya penat. Dia ada sebelah hujang. Dua-tiga kali pada Dia sebelah hujang dia. air benda dah habis ni. Allah ta'ala. Bacaan yang disedar. Farid tak apa-apa sangat tu. Kita masih sini. Aku rasa dia ada dengan Kita masih kat sini, geng. Masa ramai. Kita jaga dia. aku tak pernah macam ni. Dia ganggu emosi aku ni. Dia sekeliling kita ni. Dia bawa ke bawah dia. Bawa ke bawah dia. Geng, saya Dengar bunyi. bahaya lah. Pagi macam nampak sesuatu lah. Dia tak boleh lari. Pagi. Ada bayang dia pasal. Ya, aku tahu. Aku nak naik. Kau kenapa Jang? Jang, okey Jang. Aku nak je naik. Hei, Kau jangan Allah Akbar, subhanallah. hei.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Ya Allah. Ya kadamu jin, ya kadamu jasa, ya kadamu ghaib. Masya-Allah. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullahalazim. Dia memang tak jauh dengan kita ni. Astaghfirullahalazim. Lihat lagi ni. Dia memang tak jauh ni. Hei, kenapa benda tu goyang? Hati-hati semua weh, hati-hati. Oh, betul-betul kacau ni. Dia kacau teruk. Kacau teruk. Jangan maki aku. Subhanallah. Wa la ilaha illallah. Innahu min sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tengok ada apa kat sana. Astaghfirullahalazim. 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 Yang mana belum follow dia, bantu-bantu follow. Bantu-bantu sesi program dekat bawah. Semangat. Semangat ni, yang mana video sesi bantu. Astaghfirullahalazim. Gak kasi sikit ni. Seolah-olah ada benda yang naik atas ni. Kau nampak? Tolong macam dua-dua. Woi! Hui. Hui. Oh shit. Bunyi siul. Bunyi siul. Tapi macam ada orang tengah main lah. Bunyi siul. Terkejut aku. Ya, kami ni lagi terkejut. Dengan buai ni berdua memang tak gila kan, memang tak gila. Jangan teruk malam ni. Kuat. Dia datang balik. Angin lagi. Angin kuat. Woi, angin dah sampai lah. Rapat Rapat semua. Angin sampai. Eh, jangan berpecah. Angin sampai. Suling bunyi angin sampai. Bunyi suling. Woi. Allah Akbar. Woi. Oh shit, kuat angin tu. Tak berhenti lagi ni. Astaghfirullahalazim. Bunyi kuat ni. Bismillah. Ni bunyi suling ni. Bunyi kuat ni. Ya, ada tu. Angin datang kuat. Tiba-tiba angin kuat, geng. Tengok, geng. Seruling berhenti, angin pun kuat. Astaghfirullahalazim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Oh, memang tak gelak, geng. Ramai-ramai, geng. Bantu-bantu, geng. PC yang ke kawan yang mana ada rezeki. Bantu-bantu gerakkan tas kita, geng. Bismillah. Gigat, masih okey, Gigat? Okey. Kuatnya. Saya masih lagi sini. Oja, Farid. Eli. Teruk ni. Kuat sangat malam. Kak, terima kasih, Kak. Wuish, memang angin semacam lah, geng. Allahu Akbar. Subhanallah. Di, atas kepala kau di. Astaghfirullahalazim. Bunyi apa tu? Aku tak tahu. Angin datang kuat tiba-tiba dengar bunyi macam bunyi orang bagi salam betul? Ya, betul. Ada orang tua. Itulah. Min. Astaghfirullahalazim. Orang ni dengar Min. Kuat angin dia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kuat angin dia. Allahu Akbar. Bunyi lagi. Oh, kuat angin sampai. Angin sampai. Jangan pecah. Jap. Kita nak pergi base tak lepas ke ni. Astaghfirullahalazim. Allah. Siapa Oi, tu? astaghfirullahalazim. Bunyi suara. Bunyi suara bercakap. Ya, kami apa-apa yang tak Dengar, geng. bunyi macam suara bercakap ni. Betul. Kuat kan? Suruh balik. Astaghfirullahalazim. Woi, jangan main-main lah. Kalau ada orang keluar, kita orang berempat di sini. Dari 3. Kalau ada orang keluar, Allahu Akbar. Siapa tu? Dengar suara. Kau emosi ya? Kan kau emosi ni. Dia cuba nak kacau kita ni. Kau dengar? Macam dia kata keluar dari sini. Ya, aku dengar macam tu. Aku dengar bunyi. Oi, Keluar dari sini. Kulit tu, geng. Allahu Akbar. Angin jadi kuat. Angin jadi kuat balik, geng. Wahai penghuni kegelapan di kawasan sini. Tunjukkan dah. Astaghfirullahalazim. Tunjukkan dah kalibat kau. Allahu Akbar. Wih, suara macam lain macam ah. Macam benda hitam tadi yang kita nampak tadi tu. Tengok, mula-mula kita nampak dekat pondok. Ya, betul-betul. Kita naik, kau tengok. Ui.
Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Doa-doakan geng, moga-moga tak ada apa-apa dengan kami geng, insya-Allah geng. Semangat geng, semangat kakak abang. Pokok tu memang lambai kau. Oh, ada pokok melambai-lambai ah. Tak lain. Jom kakak abang, jom kawan-kawan. Jangan layan. Arif,
Hujan ni, hujan apa? Hujan. Aku rasa hujan ni. Hujan ni. Ha. Ha. Bunyi tuling, bunyi angin, bunyi Je, hujan ni. Allahu Akbar. Lah aku tiba-tiba padam. Weh. Astaghfirullahaladzim. Tak terus. Selamat. Kejangnya bateri ada tapi dia terus padam. Ya, anak boleh. Pulanglah tempat asal kau. Kenapa yang? Wahai penghuni-penghuni kegelapan. Ini. Pulang tempat asal kau. Kau ada tak? Ada? Jaga pada ni. Sentiasa cas kot ah. Bateri ada. Tiba-tiba hilang terus bunyi apa ni handset dia. Off ni. Takkan ganggu juga. Tu abah tepi pokok. Pokok mana lah? Lambai. Pokok besar sikit. Weh, hujan ni. Bunduk ni. Tak ada. Allahu Akbar. Hujan ni, hujan. Tu bang, tepi pokok tu. Tak nampak ni. Dia tenaga kat belakang tu. Oh, tengok lampu aku. Daripada 3 buah tinggal 1. Kuat dia tarik. Dia nak kacau kau tu. Farid mana ada. Hujan ni. Jom kita pergi kat sana. Jom. Tak habis. Ha. Jom. Nanti kan dia datang sini mampu kita ingat. Diam. Kita jangan lepak sini. Hujan ni sekejap lagi kita tak berjalan langsung bang. Jom. Hujan geng. Tadi bukan main panas tadi kita datang dia. Tu lah. Haba, tak ada angin langsung. Jom. Hujan ni. Aku kena hujan dia, aku takut aku pening kepala. Kita tak boleh nak sebab tadi kami dah naik atas lah. Kami dah lebih left kat kita tak macam atas ni hari sekali. Jangan takut hujan. Yelah badan kau kuat, tak payah takut hujan pun tak apa. Duduk dalam neraka pun tak apa. Sebab badan kau kuat. Jangan takut hujan. Saya tak takut hujan. Saya takut nanti saya semua. Elok-elok boleh buat parah besok, nanti tak boleh buat nanti yang naya. Ada, Farid ada. Ada topi pakai, tak ada? Duduk sini dulu. Hujan. Hujan kan. Hujan geng. Ni luar hujan lah. Aku bateri aku pun dah habis ni Rat. Aku tak bawa power bank. Sama aku tinggal 13 Aduh. 13 tinggal lah. Ya. Aku dah cas dah. Tengah kau ni tengah habis. Aku dah Kuat cas. punya aura dia. Wih, kuat tu sini. Aduh. Allah Akbar. Dah. Hujan mana? Yang. Sudah. Yang. 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 Dia pergi kat kereta ni. Tapi nampak lampu merah mana? Hah? Nampak lampu merah kan? Aku pun pasal juga. Jangan katalah bertarung dengan benda anomali ni memang membenarkan. Yang. Alamak, hujan okey tu. Astaghfirullahaladzim. Cuba kita bawa berehat ni. Lampu merah tu mana? Itulah hujan lah penat.
Okey okey. Okey okey. Astaghfirullahaladzim. Dah kata tempat ni bahaya. Tu lah dia. Dia jadi apa tu? Hujan ni. Aku tak larang nak berjalan dah ni. Astaghfirullah. Allah Akbar. Okey okey. Hujan okey tak? Allah Akbar. Subhanallah. Jam. Baiklah. Saya nak bismillahirrahmanirrahim. Oi, aku tak boleh nak lawan ni. Jak. Pegang jap. Aku tak boleh. Sekejap ke. Pasal cepat. Jaga boleh buat orang tak apa. Saya tak boleh dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man allazi yajma'u ini wala yuhitu nabi syai'in illa billah. Wasiyaku wala yuhitu huwal azim. Allah Akbar. Tidak. Tenaga kau habis. Kau okey tak? Allah. Tenaga kau habis. Aduh. Gak. Kita keluar ni. Kita keluar. Tak boleh. Tenaga kau dah habis ni. Keluar. Duit siapa tu? Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka kuntu minaz zalimin. Allah. Aduh. Jang ke jang? Bismillahirrahmanirrahim. Salamu ala Sulaiman fil alamin. Innahu bismillah wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Salamu ala Nuhil fil alamin. Ni binatang ni. Salamu ala Nuhil fil alamin. Assalamualaikum ya salam. Kau jangan pakai tenaga kau banyak sangat, Gad. Nanti ya. Okey tak, Ujang? Jang? Aduh, Jang. Kita keluar dia. Boleh dia. Ya, aku tak mampu ni. Tenaga dah habis. Jang, okey tak, Gang? Tenaga saya dah habis kan. Tak boleh, geng. Saya tak boleh go ni. Tenaga saya dah habis. Ujang okey, Jang?
ini apa ni satu pengalaman yang baru lah bagi saya, bagi Eddie. Mungkin ada macam ni tapi tak boleh Jenjang. macam ni. Sakit ke badan kau? Tadi lag tadi ke? Saya bergumpal tengah mawas tadi tu. Benda tu masuk dalam badan si Oja dia. Jangan bahaya yang. Bergumpal tu. Wah, kami nak keluarkan benda tu. Allah. Itu yang boleh tadi saya tergolek dah power. Alhamdulillah tak jadi apa-apa geng Bismillah, bismillah. Power saya betul-betul habis power saya. Minta maaf banyak guys. Tadi lag teruk bang. Minta maaf guys. Tadi saya tak stand lah. Kalau kau nampak lah. Memang saya tak boleh apa. Saya kena tolong si Oja juga, sahabat saya ni. Mungkin tolong juga. Kalau lag tadi tu yang nampak tu nanti boleh lah korang Aduh. kopi balik kan. Ha? Tak, aku okey. Cuba ambil nafas susah sikit. Sekejap tunggu hujang sekejap. Hujang kena tadi hujang. Itu tadi. Farid saya dah kuling tadi. Eddie tak boleh. Eddie dah penat tu. Eddie dah tu. Tak boleh lah, saya tak boleh ubah orang dah geng. Dia baca jauh tu. Dia bantu support baca. Saya pegang Oja dengan Farid. Eddie just support dari belakang. Dia baca kan. Okey dah tu. Dah okey dah. Hujan pun dah berhenti dah. Jadi lebat dia pun berhenti hujan. Kan? Hujan pun berhenti lah. Cuba berhenti hujan. Yang okey Jang? Dia aku rasa dia kita dah masuk alam dia tadi dia. Betul hujan.